pasal scam. Yang di scam apa benda tu, saya tempatkan politrafik tu sebenarnya kena pergi ke unit PGA tu kan, untuk buat SB kes apa benda, kes Al-Maunah tu kan. Alhamdulillah kita dapat masuk daripada dekat Kelab Mat tu, Jalan Rusuk tu apa benda tu. Sampailah kita bawa tim kita tu, budak kolej tu duduk situ, relax santai-santai. Sebagai alih dia punya pandangan fraudster dekat situ, poster tu. Fraudster. Yang dalam pasukan tu. Yang ada kepentingan dalam sistem fraudster tu kan. Yang dia cuba buat ugahan pelik-pelik lah cerita dia dekat situ. Pasal risikan tu, apa benda dia tak tahu, tiba-tiba dia khabar dia tahu. Kan? Ketah kerja kita, dia petikankan dekat situ, tentera tu. Kesudahan dia. Bila dia kena tikam, dia kena serang dengan kelompok tu, dia persalahkan kita pula. Bodohnya. Tak kerti bahasa. Dia ingat dia tahu. Okey? Yang kena tikam tu adalah fraudster Army. Fraudster Division Army. Dalam risikan IMO tu, macam yang dia khabar yang baru ni Lieutenant kena tu apa benda tu. Mungkin dia fraudster tu. Kita kena kaji daripada berbagai sudut. Ni, Tuan Nizam. Penasihat kepada Agung. Mungkin yang 3-4 orang tu dia ada sedikit besar lagi. Sebab bunga ganja tu masih masuk. Sedikit yang sama je. Okey, nak bagi tahu benda tu sedikit yang sama je. Yang terlibat dengan fraudster tiket parking dekat Kuantan ni, dekat Kelang ni, dekat Kedah, dekat Bayan Baru tu. Lepas tu tiket saman polis trafik. Dia unit yang dilantik kerajaan tu fraudster tu. Tu proxy scammer. Proxy scam. Dia tak mendatangkan mana-mana manfaat pun. Aliran tunai kerajaan tu tak ada dekat situ. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.